Zul, sepatah tu kata Zul. Ha? Tak ada sepatah tu kata. Baca sejuk lagi. Ui, pagi tadi bangun. So inilah orang kata tu keadaan campsite. Guys, morning. Untuk video kali ni aku akan bercamping lah. Tapi kali ni camping jauh sikit. Kebiasaan semua dalam orang kata tu dalam Semenanjung. Kali ni aku akan terbang ke Sabah. Okay guys, sekarang ni aku tengah menuju ke KLIA 1. Flight aku pukul 9.15 pagi nanti. Aku ambil penerbangan emas. Aku dah sampai. Ini saja guys barang-barang aku. Memang tak banyak. Sunyi KLIA ni. Mungkin awal lagi kot. Okay, tak apa. Kita cari kawan-kawan yang lain dulu. Kat mana ni? Kita nak ke tingkat apa? Tingkat 5. Tingkat 5 kan? Okay, jumpa dah dorang. Actually aku join BCMY punya camp. BCMY dengan BCMY Sabah. So dua negeri combine untuk satu event. So itulah telatah diorang pagi-pagi ni. Zul, sepatah tu kata Zul. Ha? Tak ada sepatah tu kata. Flight ni first time aku nak orang kata tu camping kat luar kawasan lah. That means kena naik flight. So barang-barang yang aku bawa dia pun boleh tahan jugalah. Ada sebab sekarang pergi solo. Aku dengan Zul, aku berdua dengan dia. So barang tu memang tak banyak. Sebab dekat sana kita orang punya sahabat lah, kawan akan pergi ke sana. Dia akan bawa barang-barang yang orang kata tu kalau daripada sini memang tak boleh nak bawa. Okay, sekarang dah lepas, barulah tenang nak buat apa-apa dalam ni. Flight kita pukul apa? Flight kita pukul 9. Pukul 9? Betul. 9 suku dijangka sampai pukul 11 lebih lah. Kita akan sampai pukul 11 lebih. 11 lebih lah sampai guys. Delay pula. Aduh. Sepatutnya 9.15 kita orang flight. Tapi ni kali ni delay 9.45 je tu. Biasalah guys. Itu dah biasa delay-delay ni. Nasib baik kita check in group by grouping. Mana kata weight tu ada extra lagi 40 kg. Setiap seorang dalam 20 kg macam tu lebih kurang kan. So sekarang punya culture camping pas setakat 20 kg guys. Memang lebih. So kita tak tahu apa yang kita nak bawa. Aku cuma bawa benda yang basic-basic. Aku share tent dengan Zul. So dia bawa dia bawa ni, aku bawa itu lah. Macam tu lah lebih kurang. Finally dah dapat masuk. Tak ada delay. Ingat delay tadi kan. Sebenarnya tak delay kan. Okey Zul eh? Okay, jom.
2 jam suku finally sampai dalam 3.5 lebih kurang. So sekarang ni kita nak ambil luggage and then kita jumpa Azhar keluar. Apa kita makan dulu kan? Kita nak ke campsite, aku makan dulu. Nanti kejap lagi kita nak beli barang basah. Okay dek, apa masih kita berhenti dekat teleport. Mini Putrajaya, orang Sabah panggil sini Mini Putrajaya. Kita beli barang-barang basah dekat Bataras. Bataras ni sebenarnya banyak. Ini salah satu dia punya supermarket lah kan. So, kalau korang daripada KL nak camping dekat area Sabah, barang-barang basah kita beli semua dekat sini. Dia macam supermarket dekat KL jugalah guys. Macam-macam lah perkakas yang korang boleh beli. Ni boleh juga. Kita nak beli apa? Banyak boleh. Dua boleh. Mineral water penting lah geng. Mineral water kita pakai besar ni. Satu pack. Satu besar ni. Okay, selesai sudah kita bershopping. Now sekarang kita on the way ke Kundasang. KK ke Kundasang ambil masa dalam 2 jam lebih juga macam tu guys. So sekarang ni kita kat Bunuh Tuhan. Memang cantik pemandangan kat sini. Kalau korang nampak, ya Allah, dia punya cantik tu lain macam. Okay, kita mau sampai kan. Keluar gelap, sampai pun gelap. Sorry guys, aku tak dapat nak tunjuk macam mana aku dirikan kemah dalam keadaan gelap ni. So ini je lah pada hari pertama waktu malam. Morning guys. Semalam memang kata tu apa, kita sampai pun dah malam. Memang dah bergelap lah di sini. So pagi-pagi ni barulah orang kata tu kita nampak clear picture lah campsite ni macam mana gayanya. So memang orang kata tu subhanallah ya, memang cantik sangat view kat sini. Tapi kata budak Sabah dia bawa rice cooker kan? Ada. Lagi dah sampai. So air sudah masak.
Ha? Kita buat air dulu. Ada jap besar tak ada? Oh, ambil pecah kan. Apa orang masak? Okey. Rebus. You got one? Ya. Also. Okey. Ini second day aku ada dekat Kundasang. So aktiviti hari ni memang orang kata tu free and easy lah. Kita tak ada apa-apa orang kata tu aktiviti sangat. Just santai-santai. Sebab semalam pun aku sampai pun dalam dekat pukul berapa? Pukul 9 macam tu lebih kurang lah. So pacak-pacak tengah malam tu. So semua masing-masing keletihan dan dicampur pula dengan hujan. Lepas tu dengan orang kata tu cuaca sejuk lagi. Ui. Pagi tadi bangun. So inilah orang kata tu keadaan campsite. Kalau korang tengok di Kundasang Sabah. So kata tu campsite ni dah jadi kecil sikit. So tak tahu lepas ni dah orang kata tu ada lagi ke tidak. Sebab sebelum ni dia punya kawasan dekat sini. So kat sini dia ada buat pengubah suawaian. Hari kita makan apa Zul? Mana kan? Kita makan apa tengah hari? So Azhar makan bawa apa? Dia beli apa? Mesin. Ikan masin. Itu untuk malam nanti lah. So tengah hari lapar lagi lah? Belum lagi. Belum lagi. Kita pun tak tahu kita nak masak apa. Macam ni lah guys keadaan kita orang. Kali ni aku datang solo. Si Zul ni pun datang solo juga. Selalu dia bawa anak bini dia. Ini kata tu keadaan kita punya setup lah. Memang bersepah guys. Kalau solo jadi dia macam ni. Bujang kan. Ikut kita lah kita nak buat macam mana kan. So dengan Zahar pun punya setup dia pun turun bawah. Dia pergi beli sedikit barang. Cuaca memang sejuk geng. Dah pukul 10 lebih ni cuaca memang sejuk. Pagi tadi lagi lah dalam pukul 5 lebih. 5 lebih tadi memang terang. Subhanallah memang cantik sangat view dia. Tadi korang dah tengok video tadi. Memang cantik sangat. So orang kata tu kalau nak repeat lagi insyaAllah kalau tapak ni ada lagi kita boleh datang lagi. Saya difahamkan dulu campsite ni besar. So sekarang dah divide 2. So jadilah tapak ni kecil. So dulu meriah lah saya tengok. Aku tengok dekat YT channel semua kan. Banyak orang review pasal Mentoki ni. View dia memang cantik lah guys. Dia punya kata tu mahal lah view dia. Kalau korang tengok kat sini lah. Kinabalu dah tak nampak dah geng. Semua dah berkabus. Kita nak masak hari ni steamboat. Tengah-tengah hari ni kita masak steamboat. Okey, geng Sabah dah ada yang datang. Actually kita orang kat sini 4 hari 3 malam, tapi dia orang cuma 3 hari 2 malam saja. Sebab dia masih bekerja lagi. So dia orang sampai lewat dah sikit. So mana kata kalau dia orang dah datang tu kita tolonglah dia orang naikkan kemah sama-sama. So korang tengoklah macam mana kita orang membantu antara satu sama lain. Dia orang ni sporting geng. Dia orang ni memang sporting.
Hujan kan, hujan. Kat sini kalau petang hujan memang berkicau lah guys. Memang sejuk orang kata tu. Memang sejuk sangat. Lalat tu. Lalat dia kan? Kumbang. Okay guys, malam sudah tiba. Kali ni kita akan memasak. So untuk malam kedua ni kita buat potluck lah antara satu sama lain. So Azhar ni dia goreng ikan masin, tapi dia punya menu ni lain macam sikit. Ini menu dari Sabah. Aku pun actually tak pernah tengok menu ni, tapi memang sedap lah guys. Bau rendang. Bau rendang? Kecil tu. Semua lah. So macam-macam makanan yang ada pada malam ni. Meriah guys, meriah, memang meriah kalau korang nampak menu-menu kat atas ni. Macam-macam juadah, macam hari raya, macam open house dah. Memang orang kata tu, memang terbaik lah, terbaik geng-geng Sabah. Dan daripada kita orang sekali sediakan juadah ni untuk makan bersama-sama. So pagi ni kita masak breakfast ala-ala kadar je sebab kita akan turun ke Pekan Kundasang. So kita jalan-jalan lah cari, orang kata tu, ambil angin dekat bawah pula. Tak tahan sejuk guys dekat atas ni. So kita panaskan badan dengan durian. Ini apa? Okay guys, ini adalah malam terakhir kita orang dekat Kundasang. So malam ni kita just kopi-kopi setelah habis makan semua. Badan dah penat-penat, just kita orang kata tu just santai-santai sajalah. Alhamdulillah guys, hari ni hari orang kata tu hari keempat lah, hari last day kita ada dekat Mentoki ni. So far orang kata tu overall memang quite best jugalah sebenarnya. Tapi itulah, aku memang tak tahan sejuk kan. So insyaAllah mungkin orang kata tu kita akan datang lagi dekat area Kundasang ni, tapi kita tak tahulah dekat mana. Mungkin area tempat-tempat lain lagi lah. Saya difahamkan dekat Sabah ni memang banyak sangat orang kata tu apa, campsite yang menarik. Nanti insyaAllah kita akan repeat lagi lah dekat area Sabah ni. So terima kasih guys, mana yang menonton video aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak support aku. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Okay guys, ini barang-barang yang aku orang kata tu flag luar Semenanjung, mana kata dekat Sabah. So banyak ni je aku bawa. Beg baju, mana kata luggage aku lah. Beg baju, ni beg hijau ni. Kalau kau nampak aku punya backpack dan aku punya sling bag.
and then kemah, dan lagi satu perkakas lah, aksesoris kemah yang aku bawa. Mana kata macam seperti kursi, camp bed, meja, itu je aku bawa. Okay guys, selesai sudah berkemping dengan ahli-ahli BCMY Sabah ni. Sebab pula bila nak beransur ni, InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Okay guys, aku dah sampai KK. 2 jam juga lah perjalanan aku mentoki daripada ke sini. Lepas tu dah habis makan-makan semua, and then kita dah check in hotel tadi. So aku ada 1 malam lagi dekat KK ni. So sebelum tu kita melobi dulu, kita basuh apa yang patut, dan malam kita pergi check makan apa yang best kat sini. Okay guys, tamat sudah aku punya vlog kali ni. Terima kasih kerana menonton. Mana yang belum subscribe tu, boleh subscribe channel aku, dan semoga korang boleh like lah video aku. So insyaAllah next time aku akan datang camping kat sini lagi, dan aku tunjukkan kata tu macam mana vibe camping dekat area Sabah ni. Okay guys, sehingga kita berjumpa lagi the next video. Assalamualaikum, bye bye.